Hello, wahai peminat Syuib atau Mamat. Ya, kena pelawak ni kan, namanya Syuib dengan Mamat. Ya, Alhamdulillah katanya mereka dah tak jadi pelawak dah. Masih baik mereka tak meninggal jadi pelawak. Ya, lebih baik mereka meninggal jadi businessman yang berjaya. Ya, kalau jadi businessman yang berjaya baru boleh bangga jadi rakyat Malaysia. Dia meninggal jadi pelawak, apa yang boleh dibanggakan? Ya, macam kita tahu pelawak tu level mereka ke bawah. Sebab tu Sabah tu banyak kes kematian. Ya, Sabah tu tak ada kemajuan sebab mereka tak pandai guna YouTube, yang tak pandai buat cerita media sosial, tak pandai buat animasi. Sebab itulah Sabah kurang dapat keuntungan pembangunan. Ya, kalau ada pembangunan pun hotel aja. Kalau hotel yang saya pernah pergi, baguslah. Cuba kurang menarik, tak ada taman tema yang bagus. Ya, adalah kawan saya yang nak beli kat sana, nak buat taman tema je sendiri. Oh ya, saya tertanya, ada tak Syuib dengan Mamat fikir tak nak buka bisnes bobobi kat sana? Ya, kalau mereka buka bisnes bobobi, bagus juga. Aku tak kisahlah kalau mereka buka pemilik bobobi, asalkan adalah satu dekat Sabah. Ya, ada pernah lah aku pergi Sabah sebelum ni, tak ada apa bobobi atau kedai makan yang macam ni. Ya, pernah sekali itulah aku ada kedai makan tempatan yang betul-betul bagus. Okey. Pernah lah sekali tu aku tengok mereka Pernah lah sekali tu aku berharap mereka berdua berlakon dalam filem aksi. Ya, Syuib pernah, Mamat aku tak pernah tengok. Tapi tak apa. Yang penting mereka pencen lah daripada bidang pelawak. Yang berlakon dalam filem aksi tak apa. Kalau mereka pencen pun tak apa. Sebab mereka mati sebagai businessman berjaya. Itu membanggakan masyarakat. Ya, itu baru boleh banggakan masyarakat. Sementara kawan mereka yang satu tu masih aktif dalam bidang lakonan, yang saya masih tak ingat nama dia siapa. Jadi saya tak boleh buat video tentang dia sebab saya tak kenal dia siapa. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe, butang lonceng. Kalau kenal dia siapa, sila komen. Ya, Mamat dengan Syuib dia yang saya tahu nama dia. Sementara seorang lagi ni saya tak kenal nama dia siapa. Ya, mungkin sebab dia tak ternama, mungkin sebab dia tak berjaya, mungkin sebab dia tak ada siapa pun kot yang jadikan dia idola. Ya, okey. Semoga nanti mereka berdua pencen lah daripada bidang lakonan, yang boleh aktif dalam bidang pelamburan pula. Okey, semoga itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe. Ya, semoga pelawak lain pencen dalam lakonan juga, yang mula fokus pada bidang lain. Sebab apa? Sebab banyak pelakon yang tak dapat kerja sekarang ni. Ya, walaupun saya berjaya YouTube, tapi saya juga nak jadi pelakon. Okey, bye bye.